Korang pernah terfikir tak? Berapa lama untuk sampai ke planet Mars? Dengan pelbagai kenderaan. Pertama, basikal agak letih dan tiba di angkasawan dan terus ke planet Mars dalam anggaran 1,284 tahun. Selepas itu, MotoGP 300 km ke depan sampai terus ke planet Mars, lebih kurang 85 tahun. Kereta Lambo terus tekan minyak dalam 350 per jam. Sedar-sedar, 73 tahun berlalu. Kemudian kapal terbang melesap terus ke depan dengan 900 per jam sampai lebih kurang 28.5 tahun berlalu. Emosi excited! Roket pula dalam 40,000 lebih per jam. Sampai sahaja 7 atau 8 bulan sudah berlalu. Sebagai ringkasan, basikal 468.750 hari, MotoGP 31.250 hari, Lambo 26.786 hari, kapal terbang 10.417 hari, roket 234 hari. So kalau korang nak cuba, aku sarankan tak payah. Dan memang tak terfikir kan? Hello korang. Tujuan aku buat cerita ni dalam fikiran otak aku sendiri. Alah, biasalah. Kita ni kadang-kadang akan terfikir benda yang tak masuk akal. So, sampai di sini sajalah video aku kali ni. Sampai jumpa ke video yang lain.